Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Diharap semua sihat sahaja. Untuk hari ini, cikgu akan memperkenalkan tajuk analisis penyata keuangan dan perbandingan prestasi bagi tingkatan 5. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cikgu Sofia binti Muhammad Salim, merupakan guru mata pelajaran prinsip perakaunan. Mari kita melihat apakah tujuan analisis penyata keuangan dibuat. Yang pertama, membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan keuangan perniagaan. Yang kedua, untuk membantu pihak luar membuat keputusan kemudahan kredit. Dan yang ketiga, untuk membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelabur. Seterusnya, mari kita lihat apakah jenis-jenis nisbah keuangan. Untuk makluman semua, nisbah keuangan terbahagi kepada 3. Yang pertama, nisbah keberuntungan, di mana di bawah nisbah keberuntungan kita akan bercerita berkenaan peratus untung kasar atas jualan, iaitu tokokan. Yang kedua, peratus untung kasar atas jualan, iaitu margin untung kasar. Yang ketiga, peratus untung bersih atas jualan, margin untung bersih. Dan yang keempat, pulangan atas modal. Yang kedua, nisbah kecairan, di mana kita akan bercerita berkenaan nisbah semasa dan juga nisbah ujian asid. Dan yang ketiga, nisbah kecekapan, di mana kita akan mengira kadar pusing ganti inventory. Yang kedua, tempoh kutipan hutang. Dan yang ketiga, tempoh pembayaran hutang. Di dalam video kali ini, cikgu akan menunjukkan 2 sahaja pengiraan dan tafsiran di dalam nisbah keberuntungan, iaitu peratus untung kasar atas kos jualan, iaitu tokokan, dan juga peratus untung kasar atas jualan, iaitu margin untung kasar. Mari kita lihat untuk peratus untung kasar atas kos jualan, iaitu tokokan. Mengapa peratus untung kasar atas kos jualan ini diwujudkan? Yang pertama, untuk mengukur peratus pertambahan pada kos barang bagi mendapatkan harga jualan. Menunjukkan hubungan antara untung kasar dengan kos jualan, di mana nisbah ini akan menunjukkan keberkesanan sesebuah perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Mari kita lihat rumus untuk mengira peratus untung kasar atas kos jualan. Peratus untung kasar atas kos jualan iaitu tokokan sama dengan untung kasar bahagi dengan kos jualan darab 100%. Mari kita lihat contoh 1 di mana pengiraan peratus untung kasar atas kos jualan ditunjukkan. Jualan bersih bernilai RM1,112 dan kos jualan adalah RM70,000. Di mana untung bersih dan juga kos jualan pelajar akan lihat di dalam penyata akaun perdagangan dan untung rugi. Kita akan lihat nilai di situ dan kita akan ambil sahaja nilai dan masukkan di dalam formula yang telah disediakan. Okey, untuk untung kasar RM42,000 bahagi dengan RM70,000 darab dengan 100%. Maka kita akan mendapat nilainya adalah 60%. Selain daripada pengiraan, murid-murid juga perlu membuat tafsiran. Contoh tafsiran, bagi setiap RM satu kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah 60 sen. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.